Rasulullah ajak para sahabat berwuduk 24 jam. Buat tuan-tuan, buat benda tu, insya-Allah nampak keberkatan dia. Wuduk 24 jam. Batal ambil sembahyang. Peringkat awal syaitan dia akan main, dia tekan orang kentut tu. Pegang kan. Ambil sembahyang dia tekan. Dia tahap ni aku malas baru 5 minit 10 minit. Lepas tu dia tengok takat mana rajin kan, lepas 4 jam dia ambil pula. Dia tekan orang tu. Sungguh ni. Dia akan kacau. Lepas tu tuan-tuan tak marah. Kami duduk Matak Mahmud dulu waktu belajar kan. Alhamdulillah daripada umur 15 sampai hari ni 24 jam berwuduk sekarang pun. Dia apa kelebihan dia buat tak nak bagi. Jangan dia ambil sembahyang tu, ya Allah nak bagi apa kat aku ni? Boleh terbang ke, boleh tengok apa ke? Tu tak dapat apa. Abang siap-siap. Buat ibadat apa pun kerana Allah, ikut sunnah Rasulullah. Cukup. Dua ya. Kerana Allah, nak ikut sunnah Rasulullah. Cukup. Tak payah niat yang ketiga. Hak lain tu Tuhan buat mai. Ambil wuduk